Dividen ESB bakal masuk bulan Januari nanti. Tapi kalau silap guna, duit tu boleh habis macam tu saja. Baru-baru ni, ESB baru umumkan dividen untuk tahun 2025. Tahniah kepada semua pelabur ESB, tahun ni lebih baik berbanding tahun lepas. Pesan guru saya, sebelum sentuh duit dividen itu, tolak siap-siap zakat 25%, kemudian reinvest semula ataupun tukar kesebahagian kepada emas. Sebab apa? Dividen ESB ni peluang ekstra untuk kita gandakan tabungan emas kita selain daripada duit gaji bulanan. Jujur saya katakan, saya sendiri gunakan sebahagian dividen ESB untuk tambah tabungan emas saya. ESB ni kita simpan nombor, emas kita simpan aset fizikal, nampak, boleh pegang dan kekal nilai dalam jangka panjang. Kalau dah ada akaun emas Gap Public Gold, ready untuk tambah emas nanti. Tetapi kalau belum ada, boleh mula hari ni sendah RM1 ataupun 1 gram. Boleh klik di bio ataupun di posting, insyaAllah saya bantu sebaiknya.